Assalamualaikum, peminat bola sepak. Selamat datang ke Liga M Update. Jadual perlawanan Liga Super 2025-2026 Minggu 18 akan bermula Sabtu ini, 21 hingga 22 Februari 2026, dijangka penuh drama, gol dan emosi. Jangan lupa langgan saluran ini dan aktifkan loceng notifikasi untuk update terpantas Liga Malaysia. Jadual perlawanan Liga Super 2025-2026 Minggu 18 yang akan bermula Sabtu ini, 21 hingga 22 Februari 2026. Pada Sabtu, 21 Februari 2026, perlawanan antara Negeri Sembilan FC lawan Immigration FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman, sepak mula jam 10 malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian, diikuti oleh perlawanan antara Kelantan The Real Warriors FC lawan PDRM FC di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, sepak mula jam 10 malam, live di Astro Arena Bola 2, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian, diikuti oleh perlawanan antara Melaka FC lawan Terengganu FC di Stadium Hang Jebat, sepak mula jam 10 malam, live di OK TV, Sukan RTM, dan RTM Klik. Kemudian pada Ahad, 22 Februari 2026, perlawanan antara Sabah FC lawan JDT FC di Stadium Likas, Kota Kinabalu, sepak mula jam 9 suku malam, live di OK TV, Sukan RTM, dan RTM Klik. Kemudian, diikuti oleh perlawanan antara Selangor FC lawan Kuching City FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, sepak mula jam 10 malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian, diikuti oleh perlawanan antara KL City FC lawan DPMM FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, sepak mula jam 10 malam, live di Astro Arena Bola 2, Astro Go, dan Suka TV. Jadi itulah dia, jadual perlawanan Liga Super 2025-2026 Minggu 18, tarikh 21 hingga 22 Februari 2026. Segala yang anda perlu tahu tentang Piala Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.